Saya pernah ke Gaza tu Haji. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hadir sebagai pengacara Nona. Of course lah, Nona tu sangat sendiri dengan kecantikan. Instead of diberikan baju yang cantik-cantik, diberikan baju yang sangat, orang kata zuhudnya pengacara Nona ni. Tapi saya sampai je di bumi Gaza, keadaan ni sangat cantik. Masuk kereta pertama yang saya tengok adalah X6 BMW. Saya macam, X6 BMW, kereta besar, kereta mewah. Saya sampai je, saya umpama pembantu rumah baju saya ni, kerana baju mereka cantik. So saya bertanyakan kepada ibu, kepada wanita, kepada semualah, kenapa mereka ni cantik saja? Kerana mereka kata tidak tahu bila mereka akan mati. Mereka bersiap sedia untuk mati, dan mereka mahu mati dalam keadaan cantik untuk menemui Allah. Saya terus beli baju tu Haji. Sebab nak shoot Nona, saya terus beli baju. Supaya kalau mati hari tu pun dalam keadaan cantik. Ya, betul.